betul what off. Yang kedua, a simple thing memerlukan kelulusan saja. You just say yes and then the program will go. Kalau saya kata no, saya tak boleh putus. Why? Sekarang saya nak tanya kau Lela. Kita tak boleh jadi selfish macam ni. Tak, kau Lela. Kita boleh jadi selfish. Jangan cakap dia tu kau Lela. Relax. Ikut arahan. Kau Lela pun ada. Cikgu Zaiko dengan Cikgu Zari ni tidak ada di dalam. Masa perjumpaan tu Cikgu Zaiko dan Cikgu Zari ni tidak digunakan di dalam. Dia kata tak boleh kan? Senang. Saya jumpa Puan Nazimah last pagi tu. Dia cakap bagilah, kata program PBG di mana? Katalah 2,500 hebat, kita sekolah ikut atau 2,000 cadangan dia. Tapi saya sudah fikirkan semua surat kata kuasa yang kita bincang. Kita bukannya tak nak itu, tapi kita ni kena give and take. Kita memang cadangan sekolah tu bagus. Apa salahnya guna cadangan PIBG? Salah ke? Saya salah ke kita cadangkan? Ini kuasa apa? Yang akan dipersoalkan dalam masyarakat Komunistik. Salah ke sebenarnya? Salah ke kita berbicara? Ini yang saya cadangkan dalam kuasa masyarakat. Dan saya sudah bagi tahu Puan Fatimah, perjumpaan dengan Puan Fatimah. Saya boleh rakam, saya boleh tunjukkan rakaman tu suara. Pada Puan Fatimah sebenarnya, cikgu, bila Abah Rahana ada betul tak milik masyarakat dalam kuasa masyarakat agung ni buku? Oh, tidak ada. Saya tak ada tu. Tak betul kan? Jadi kita kena faham. Bukan saya nak menegaskan nak minta maaf lah. Sesuatu ini saya minta maaf. Itu dijelaskan Puan Fatimah. Jadi kita kena sama-sama ada cadangan. Cadangan, cadangan. Semuanya untuk menembus kepada diri. Ya, saya minta maaf ke Ustaz. Tidak dia. Baik, dia sebenarnya macam ni. Berlaku salah faham sebenarnya. Serius dia cakap. Dalam mesyuarat dengan PPD saya tak ada. Tapi saya dapat tahu apa yang berlaku, apa yang Puan Fatimah beritahu. Cuma dah terlanjur sebenarnya Puan Fatimah kata apa yang saya tahu one off yang dicadangkan oleh sekolah, PIBG setuju ke tak? PIBG jawab tak setuju. So Puan Fatimah tanya, okey apa cadangan PIBG? That means masa tu PIBG tak ada cadangan. So PIBG buatlah benda ni. Alright, so bila benda yang PIBG buat ni sebenarnya bagi saya tak perlu diedarkan lagi kecuali berlaku yang kat sini yang tak patut. Tapi bila dah telah diedah, tak apalah, sesuaikanlah. Okay, give and take. Okay, sekarang ni saya tak nak bincang benda lain. Saya nak bincang benda ni biar lulus, settle. Kalau tak cukup, kalau ada duit lebih, boleh tak kita biarkan kat situ dulu yang lebih tu. Nanti ada program lain kita bincang balik. Kita tak payah habiskan semua dulu. Kita memang nak kena keluarkan semua. Saya khabar dia jadi. Saya fikir PIBG tapi bahagian guru. Jadi kalau kita nak kata usul tu di prosedur tidak ada, boleh tak kalau kita angkat tangan prosedur atau tidak? Sebab adakah kuasa mutlak itu atas YDP? Tengok balik prosedur yang ada dalam tu. Keputusan tak kuasa itu. Kalau sekarang ni, pasal saya sebutkan cikgu-cikgu yang ada pengalaman. Macam contoh yang saya bagi tadi tu lah kan, supaya kita dapat tahu juga benarnya PIBG tidak mahu kompon ini, tak mahu. Jadi biarlah, ini pun atas cadangan PIBG yang dibincang oleh ketua kuasa. Dan saya terpaksa draft sendiri dan diputuskan dalam masyarakat perjumpaan dengan Puan Fatimah. Dia pencadangan PIBG untuk membuat kebaikan. Jadi kalau dengar kumpulan dengan Puan Fatimah tu mesti mendapat kelulusan mengikut standard ini. Puan Fatimah ni tapi PIBG ada 13 orang kan. Jadi persetujuan tu jadi kita wakil daripada guru pun ada hak untuk kita bagi uji. Itulah contohnya. Jadi maknanya kalau boleh tak kalau kita gunakan angkat tangan sebagai setuju atau tidak? Baru bilangan yang setuju, baru bilangan atau tidak. Tak boleh kata nampak macam keputusan tu Cik Nordin. Bukan macam ni. Cikgu salah faham saya rasa ni. Cikgu salah faham. Saya menjelaskan. Saya bukan nak menggunakan hak saya. Cuba cikgu menjelaskan. Sebenarnya ni kertas cadangan kita benda ni sama je. Tapi benda yang kata macam Puan Fatimah kata, kalau visi ni kurang, kita kurangkan. Kita jangan perlukan. Kita perlukan perhatian. Bagi saya akademik perlu perhatian. Macam kita masih bagi cadangan itu, kan besok sikit. Jadi kat sekolah lebih sikit. Kita bagi cadangan. Tuan-tuan ni ada. Besok kalau kita buat tu tanya besok. Ini atas tuan kenapa? Kita tidak akan kita takkan sekolah. Tapi kita tahu saya. Tapi nampak
Encik Nordin tak tanya ADK bahagian guru. Okey je. Ya. Saya pun dah Okey, saya nak kat potong hal tu. Saya tak nak gaduh pasal undian ke nak angkat tangan. Stop. Please, tolonglah kita settlekan benda ni. Okey, tolonglah. Kalau tak sampai pukul 6 tak habis. Okey, sekarang saya nak teruskan. Okey, kita pergi yang camp motivasi tadi, kita buat yang pengawas dengan camp motivasi PSS, gabungkan kita buat itu bajet RM1000. Kemudian untuk smart learning kita buat tambahan situ RM1000. Cukup tak cukup, lepas ni kita cari balik. And then lembaran kerja murid tahun 1 hingga 6 sama benda yang pembelian buku kerja didik dan camp bahasa Inggeris untuk murid tahun 6 anggaran RM2000. Yang ini tahun 1 hingga 6 RM1000. Yang ini tahun 6 RM2000. Okey, benda yang sama, penterjemah yang berbeza, cikgu combine-kanlah. Okey, lembaran kerja murid tahun 1 hingga 6 RM1000 campur pembelian buku kerja didik RM1000. Boleh tak cikgu? Tuan-tuan dan puan-puan? Kita setuju benda ni, saya penting kita setuju. Okey, boleh? Boleh tak? Kita setuju benda. Okey, setuju. So, selesai. Sekejap, pengerjaan buku kerja didik ni kita dah sedia ada dah. Mungkin kalau kata pembelian tu benda lain ke ataupun program lain, maknanya kita kurangkan daripada 2000. Tak, dia bukan 2000 sekarang. Sekarang ni RM1000 buku kerja tahun murid tahun 1 hingga 6. Okey. Tambah lagi RM1000 untuk akbar didik yang 80 sen tu Saya difahamkan yang mana? Yang 80 sen tu. Yang mana? Okey, kalau buku kerja benda yang sama. So, yang ni kita dah boleh reduce dah daripada 2000 tu kepada 1000 je. Lembaran kerja murid tahun 1 hingga 6 ni RM1000 sahaja. Okey? Ada balance lagi 1000 lepas tu nanti. Okey? Lepas tu English in camp. Sama juga camp motivasi. Okey, nampak English in camp. Make sure benda ni jalan je saya minta. Itu je. Okey? 4, 5, 6. PMBG boleh setuju tak kita buat English in camp? Kat mana sekolah nak buat, apa cara dia nak buat, tapi peruntukannya RM521. Make sure benda ni jalan, itu saja. Boleh setuju ke tak saya nak tanya? Okey, yang ini kita setuju dengan Mas Bin. Alright. Itu tak ada masalah. Melibatkan murid, PMBG tak ada masalah. Okey. Okey, setuju Okey, kemudian saya minta SU kena pilih lah yang mana yang dah setujui semua. Alright. Kemudian khusus team building untuk guru dan staf sokongan AJK PIBG RM1500. Okey. Kemudian ingat tadi kita ada balance untuk pembelian buku kerja didik murid tadi yang 2000. Kita dah buat sebab kita dah bagi 1000 kat sini. So ada balance lagi 1000. 1000 kita reservekan untuk lawatan sambil belajar murid. Sama ada ke sekolah yang digeni ke, kat mana ke, itu terpulang. Lawatan sambil belajar untuk murid. Boleh tak boleh? Okey, tak kisah. Sama 1000 tadi. Jadi yang cikgu saya tadi yang tempoh setengah dia RM2,500. Jadi RM2,500. So RM1,500 untuk cikgu, RM1,000 untuk murid. Kat mana nak pergi? Sekolah akan tentukan. Kalau contoh je lah kita katakan semua menafsirkan